Pertubuhan Pemikir Azam Kelantan, kita ada sebilangan think tank daripada pelbagai karier dan pekerjaan. Pada kami melihat ada beberapa isu tertentu hok memang pendapat dia tu kalau tidak ekstrim A, dia pergi ekstrim B. Jadi kami tampil untuk asalnya sebagai pendapat ketiga, tapi dalam masa yang sama kita melihat sekiranya ada pendapat yang berbeza terus. Option kita ialah kita mari dengan pendapat C. Tapi kalau tak ada pendapat B lagi di dalam isu-isu tertentu dalam negeri, maka kami tampil sebagai pendapat pilihan. Bukan hanya sekadar pendapat saja-saja jugalah. Sebab tim kami ni ada di antara mereka tu ialah orang yang sanggup bekerja keras, spend masa untuk meneliti data dan detail yang ada. Sebagai contohnya berkenaan dengan isu air juga. Kita melihat ada huraian-huraian tertentu yang tidak ada jawapan. Bajet air 2023 hingga 2025 sebanyak 1.8 bilion, tapi tidak ada peruntukan khas untuk backkeep air yang rosak sebanyak 4,500 km yang menjadi punca air tukar. Jadi maksudnya tim kita memang ada orang yang melihat bahawa kita kena menjadi satu civil society.